Kali ini kita akan berlawan dengan anomali bernama apa ni? Ya Allah, Tuhanku, nama dia anomali Cina. Okey, kita panggil dia anomali Cina sebab dia pakai nama Cina. Kali ini kita akan berlawan dengan anomali Cina. Yo anomali Cina, yuk. Sini. Jom sini. Kelak. Wow, tak relax. Wow, relax. Okay, faham dia pro. Okay. Mana? Oh tu. Santai. Dia main tunggu jenis main tunggu. Waduh. Oh, lek. Santai. Make it dulu, kita sama-sama make it. Ayo, kelak. Tak mau kelak, aku maju. Mampus. Anomali Cina. Kita panggil dia anomali Cina sebab nama dia nama Cina. Puyu 1, anomali Cina 1. Sini anomali Cina. Wow, chill bro. Ya Allah. Okay, one more time. Yuk, jom. Sini anomali Cina. Mampus. Okay, Puyu 2, anomali Cina 2. So kita akan pakai shotgun. Sebab kalau tengok gameplay anomali Cina ni dia macam kurang pandai pakai shotgun. H tidak kena. Wush, kenapa jing tu? Ya Allah ni. Aduh, macam mana nak menang ni? Puyu 2, anomali Cina 3. Adakah boleh comeback? Santai. Bismillah. Santai. Tu makan tu bom. Oh, sama-sama baling bom Faham, sama-sama pro. Mampus. Ni anomali Cina. Yuk anomali, yuk. Mana anomali tu? Tebalin bom ni dulu. Makan tu bom. Dia kena bom. Dasar anomali. Yuk anomali, yuk. Dia tak pandai mencok dekat. Sini. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana boleh kena? Wow, ngejek dah. Macam mana ni? Aduh, nak kalah dah. Boleh lah ni, boleh menang ni. Bismillah.
Ada. Tu makan tu. Oh, taruh situ. Duduk kat belah sana. Faham, duduk belah sana. Mampus. Anomali tertipu. Anomali tertipu. Kali ni kita pakai Winchester dengan shotgun. Okay.